Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awamilu fin nahwi mi'atun lafziyatun wa ma'nawiyatun. Al-awamilu mubtada. Jadi al-awamilu mubtada, hukum mubtada marfu'. Alamat rafa dhammah yang zahir pada akhirnya. Alamat rafa dhammah yang zahir pada akhirnya. Al-awamilu mubtada. Al-awamilu mubtada, hukum mubtada marfu'. Alamat rafa dhammah yang zahir pada akhirnya. Lam baris di hadapan, lu itu dhammah. Fi amil lafzi sama'i huruf daripada huruf bagi jar. Jadi fi ini amil lafzi, jadi dia huruf jar. Nok pertama fi huruf jar. An-nahwi fi huruf jar. Nahwi majrurun yang dijarkan bifi dengan fi. Jadi nahwi ini bisa jadi baris di bawah gara-gara ada huruf jar fi. Fi huruf jar, nahwi yang dijarkan. Alamat jar kasrah yang zahir pada akhirnya. Kasrah itu adalah baris di bawah. Wow, baris di bawah. Wi. Jadi wi ini baris di bawah dinamakan kasrah. Alamat jar kasrah yang zahir pada akhirnya. Mi'atun khabar. Khabar siapa? Khabar awamil. Jadi mi'atun ini jadi khabar. Wahwa dan bermula dianya khabar marfu'on. Marfu'. Jadi khabar ini hukumnya marfu'. Alamat rafa dhammah yang zahir pada akhirnya. Mi'atun, mi'atun, tun, tun. Ta baris hadapan 2. Tun. Jadi dhammah ta baris di hadapan. Mi'atun khabar, hukum khabar marfu'. Alamat rafa dhammah yang zahir pada akhirnya. Mi'atun khabar, hukum khabar marfu'. Alamat rafa dhammah yang zahir pada akhirnya. Tun, tun, dhammah baris di hadapan. Lafziyatun khabar, hukum khabar marfu'. Alamat rafa dhammah yang zahir pada akhirnya. Mubtada mahdhufun takdiruhu. Mubtada yang dibuangkan, takdirnya iya. Jadi mubtada telah dibuangkan, di takdirnya iya. Wa ma'nawiyatun, waw huruf daripada huruf ataf. Ma'nawiyatun diatafkan atas lafziyatun. Hukum ataf diikuti ma'tuf, diataf atas marfu'. Alamat rafa dhammah yang zahir pada akhirnya. Lafziyatun khabar, hukum khabar marfu'. Alamat rafa dhammah yang zahir pada akhirnya. Tun, tun baris di hadapan, itu dhammah. Khabar lafziyatun khabar, hukum khabar marfu'. Alamat rafa dhammah yang zahir pada akhirnya. Mubtada telah dibuangkan, takdirnya hiya. Waw rataf ma'nawiyatun diatafkan atas lafziyatun. Karena lafziyatun baris dhammah, ma'nawiyatun baris dhammah juga. Kalau lafziyatin ma'nawiyatin, kalau lafziyatan ma'nawiyatan. Ma'nawiyatun diatafkan atas lafziyatun, hukum ataf diikuti ma'tuf, diatafkan atas marfu'. Alamat rafa dhammah yang zahir pada akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.